Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bertuah kerana dapat melawat usahawan MARA, anak MARA, saudara Nur Azam daripada agenda Cendana Sdn Bhd di Bumi Kemaman ini. Syarikat yang dulunya asal hanya bengkel kecil, hari ini boleh membuka pusat servis, pusat membaiki 5S bagi kenderaan-kenderaan Pro 2. Apa yang mustahak? Hari ini MARA, saya sendiri akan berbincang dan berunding dengan Cik Nur Azam untuk melatih lebih ramai lagi anak-anak muda di luar sana supaya mereka dapat dibuka mindanya. Jangan hanya memilih untuk bekerja sekadar makan gaji ala kadar, tetapi bidang yang masih diperlukan seperti contohnya body and paint ini, yang mana insya-Allah bagi mereka yang masuk dalam bidang ini mempunyai masa depan yang cukup gemilang. Setahun, 2 tahun pengalaman bekerja ataupun dilatih, boleh mendapat minima gaji tak kurang daripada 4,000, 5,000. Bahkan kalau mereka seorang yang sudah pun spesialis dalam bidang ini dengan pengalaman 5 tahun ke atas, tak kurang daripada 10,000, bahkan boleh mencecah 20,000. Kenapa begitu? Boleh tanya Cik Nur Azam. Kenapa Azam? Sebab kerja body and paint ni, tarik body dan mengecat ni, dia bukan sekadar boleh belajar di kelas. Ia memerlukan pengalaman dan minat yang mendalam. Sebab kemahiran ni seolah-olah seseorang tu terpaksa menjadi artis juga. Selain bekerja, terpaksa menjadi artis, terpaksa menjadi engineer dan macam-macam. Sebab itulah dia tak ramai yang mampu menjadi expert dalam bahagian body dan bahagian cat. Satu kereta kalau Pro 2 saja minor repair dalam 5,000. Kalau teruk sikit dah cecah 10 ke atas. Kalau teruk lagi biasanya dah 10,000. Itu baru Pro 2. Kalau kereta lain saya ingat mungkin dah berpuluh atau ratus ribu kos satu kereta. Jadi sebab itulah tidak mustahil, dan memang dalam pasaran memerlukan lebih ramai mereka yang berkepakaran dan berkemahiran. Dan inilah antara usaha yang MARA sedang, telah dan akan laksanakan. Dan apatah lagi hari ini saya sendiri melihat bagaimana bengkel yang besar yang ada di syarikat Agenda Cendana ini di bawah usahawan Nur Azam, anak MARA daripada MRSM Taiping, yang kami berbincang bagaimana untuk melatih lebih ramai lagi anak-anak muda, terutamanya di Bumi Kemaman ini. Saya menyeru kepada anak-anak muda di luar sana, ayuh ceburi bidang yang di luar daripada kebiasaan, body and paint, yang memberikan pulangan yang lumayan untuk masa depan bersama. Masa depan anda, masa depan keluarga, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.